Saya rasa cerita daripada Ozlin Wati ni antara yang paling jujur tentang kehidupan rumah tangga. Bukan cerita manis saja, tapi yang pahit pun dia kongsikan. Dia cerita tentang fasa awal perkahwinan dengan Johan Raja Lawak, waktu hidup mereka sangat susah. Sampai ada masa, makan pun tak ada. Bayangkan, pagi cari makan untuk hari itu. Malam, belum tentu ada rezeki. Tapi dalam keadaan itu, Ozlin tetap bertahan. Sebab dia ada kerja tetap. Dia cuba bantu suami dia semampunya. Dan ada satu momen yang memang buat ramai tersentuh. Dia kata, pernah satu hari, suami dia bagi nafkah cuma RM1. Kalau orang lain mungkin akan persoalkan. Tapi cara Ozlin respon lain. Dia ambil duit itu, senyum dan kata dia terima. Bukan sebab nilai duit itu, tapi sebab dia nampak usaha seorang suami yang cuba beri walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Dia nampak keikhlasan dan mungkin juga rasa rendah diri seorang lelaki yang nak jalankan tanggungjawab. Lepas itu, dia masuk bilik air dan dia menangis. Menangis sampai sakit tekak. Bukan sebab kecewa, tapi sebab terlali tersentuh. Dalam diam, dia terus berdoa supaya dipermudahkan rezeki suami dia. Hari demi hari, mereka lalui semua itu bersama. Dan sekarang, dia sendiri akui, kehidupan mereka dah jauh berubah. Lebih stabil, lebih selesa. Tapi yang paling penting, suami dia tak pernah lupa siapa yang ada waktu susah. Cerita ini sebenarnya bukan tentang duit, tapi tentang kesetiaan, tentang sabar dan tentang percaya pada pasangan walaupun waktu itu tak ada apa-apa. Kadang-kadang, hubungan yang kuat bukan dibina waktu senang, tapi waktu sama-sama jatuh dan tetap pilih untuk bangun bersama. Korang rasa, kalau diuji macam ini, mampu tak untuk terus bertahan dengan pasangan? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.